Bermula dengan pendedahan oleh Bloomberg, Rafizi pula minta Azam Baki disiasat. Apa sebenarnya sedang berlaku? Beberapa hari lalu, laporan oleh Bloomberg mengaitkan Ketua SPRM, Tan Sri Azam Baki dengan dakwaan tertentu yang menimbulkan persoalan mengenai tadbir urus dan integriti. Walaupun butiran penuh masih menjadi perdebatan, pendedahan ini cukup untuk mencetuskan gelombang baharu dalam masyarakat. Beberapa ahli parlimen seperti Rafizi Ramli telah menuntut agar Azam Baki direhatkan supaya siasatan penuh dapat dijalankan. Susulan itu, baru-baru ini kerajaan mengumumkan penubuhan pasukan petugas khas bagi menyiasat dakwaan tersebut. Langkah ini penting sebab apabila isu ini melibatkan ketua institusi anti rasuah negara, ia bukanlah lagi soal individu. Ini soal kredibiliti institusi. Walaupun kita tahu sejak kebelakangan ini, SPRM telah membuat beberapa tangkapan berprofil tinggi termasuk melibatkan tokoh politik dan pegawai kanan kerajaan. Ini menunjukkan penguatkuasaan berjalan. Tetapi pada masa yang sama, dakwaan terhadap Azam Baki boleh mencemarkan nama baik SPRM secara keseluruhan. Dalam institusi penguatkuasaan, persepsi sama penting dengan tindakan. Kalau ketuanya dipersoalkan, rakyat akan mula persoal semua kes yang dibawa. Sebab itu, pasukan petugas khas ini perlu benar-benar bebas, telus dan jelas skopnya. Bukanlah sekadar untuk menjawab laporan media, tetapi berperanan penting untuk memulihkan keyakinan rakyat. Kerana kalau SPRM hilang kepercayaan, yang rosak bukan satu nama, tetapi keseluruhan sistem keadilan negara.